Tapi itulah pertemuan dia. Bila aku dekat, aku dekat dengan dia. Lalu lebur, tak ada aku. Waktu itulah pertemuan. Itu rahsia dia. Tapi tak bolehlah nak ceritakan wajah Allah macam mana. Sebab apa? Mana boleh nak diceritakan. Sebab kita tak boleh ceritakan wajah Allah. Cukup kita ni tak ada, dia je ada. Tu cukuplah. Tapi Allah nyatakan wajah dia berbentuk apa? Dia zahirkan. Dia tajalikan. Macam Nabi Musa kan. Dia nak melihat dan Allah Ta'ala kata mana boleh. Tapi kalau kau boleh tetap pandang kat bukit tu, engkau. Tapi tak tetap. Dia tengok cahaya terlampau terang, mana boleh. Lebur tak ada. Waktu lebur tak ada diri tu, waktu tu lah dia pertemuan dengan Allah. Tu lah cara dia, Allah Ta'ala aja. Jadi boleh tak bertemu Allah? Bolehlah. Apa syarat dia? La ilaha illallah. Tak ada diri kau, tak ada semua, yang ada hanya dia. Jangan merasa lagi aku dekat dengan Allah Ta'ala. Aku dekat tu mana aku tak ada, yang ada hanya. Cuba. Orang tu wujud tu mana bukan Allah tu wujud dalam diri kita. Bukan. Kita tak ada, yang ada wujud hanya Allah. Maka semua yang kita nampak, yang ada dia lah. Satu. Semua ni dinyatakan untuk nyatakan semua yang ditajalikan oleh Allah, semuanya dia nak nyatakan dia yang, dan bergerak sesuatu segala semua itu adalah menyatakan Allah yang gerak. Dan semua itu tak akan boleh bergerak, la tataharraku zaratan illa biizni. Jelas kan? Syoknya kita dah, bila dah kenal faham ni, ya Allah, tak mahu kita ada rasa akuan diri. Kalau ada rasa akuan diri, maka kita terhijab. Hijab